Nama kedai ni Rose Palace. Istana Rose. Istana Rose. Ya, ingat kan Rose Pink? Apa? Apa? Rose Palace. Apa je tujuannya hari ni? Buka 4 petang sampai 11 malam. Tak boleh duduk atas meja. Pasti kita bagi menu. Meja mana-mana boleh duduk. Okey dah. Okay. Menu dia satu. Oh, satu. Okay, udah, cepat. Cepat. Oh, satu je. Ini apa? Promotion. Jumaat hari ni apa? Khamis. Hari ni Rabu. Sweet Treat Wednesday. Setiap pembelian garlic bread set dapat aiskrim ni tadi. Oh, kalau beli garlic bread baru dapat aiskrim free. Alah. Ikan nasi lah. Halo, boleh tak botol teka-teka? Nanti ni tengok botol je. Meja berapa? Dekat kedai Rose Palace. Rose Palace. Rose Palace. Palace. Bukan Palace. 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 Mana nama yang ada sup? Ni dia lauk. Ada goreng-goreng. Goreng pun dia. Kalau nak macam Fried rice tu Makan nampak? dekat Batu Gajah. Fried Nak rice makan chicken nasi. chop RM21, 50 sen. nak makan nasi. Dia ada tom yum, dia ada sup. Ni lah. Mana ambil set tu? Ada set ke? Tom yum, Ayolah nanti bila kita main mak kalau abang kan. Rabu mangga, Boleh lah? chicken buttermilk dengan nasi putih 3. boleh tambah nasi satu Boleh lah? Sayur apa? Rabu mangga. Boleh lah? Thailand ada. Okey dah. Adik, yang ini dia bagi set ni untuk nasi putih 3 dah kan? Macam mana? Alamak. Nasi chicken ni sejuk Chicken ni agak sejuk. Tom yum Set tu? ini kita bagi pilihan chicken buttermilk atau chicken lemon. Chicken lemon lah. Chicken lemon ni Chicken lemon tu macam mana? Chicken ni mau? Macam mana? Grass lemon? kuah dia lain. Kuah dia lain, lemon ni kuah dia ni. Oh ya ke? Yang mana best? Dia suka buttermilk. Orang order dua-dua itu terasa. Kalau nak masak manis boleh order chicken lemon. Kalau nak lemak-lemak sikit dia order Kalau buttermilk. suka mana? Macam mana orang order dua-dua Tak macam ada. mana? Mana yang tambah? Maksud dia. Orang yang order dua-dua. Maksudnya tak ada yang paling sedap. Maksud dia dua-dua lah sedap. Maksud Dua-dua sedap lah. Pilih apa pun okey lah. Tak, Madia suka buttermilk. Buttermilk chicken. Buttermilk. Buttermilk. Ke Madia macam mana? Lemon pun okey. Teh ais dengan electrical saja. Lemon ni dia masam. Masak manis. Sebab tom yum pun dah macam tu juga. Tak boleh lah. Kan, maksudnya dah masam kan. Tak nak masam pula. Okay, terima kasih. Tengok menu sekejap boleh? Boleh. Kau nak tambah. Saja. Ni ada shell out Ni apa? Apa ni tadi? Apa nama dia? Apa dia? Oh, lai chicken. Nasi kang. Tom yum. Oh, ni cili kering eh? Oi. Dah lah. Pedas ni. Tinggal telur dengan buttermilk. Ayam buttermilk kan? Mana kat Miura robotik yang bawah? Ini tom yum. Bila nampak tu mak rasa nak hirup. Apa ni? Kerabu mangga. Kailan ikan masin. Makan dulu lah. Dah lapar sangat. Masuk. Masuk kan? Nanti dia macam Yusuf itu dia orang suruh buat IT IT kan dia orang suruh buat kan? So Yusuf buat sofa dari situ lah. Sampai dah berapa? Dia dia sudut. Tak ada banyak-banyak. Nampak dia banyak. Ya. Sebab dia letak atas ni. Oh. Nampak macam banyak. Tak ada banyak. Tu ni apa yang besar-besar ni? Macam masa kan? Besarnya. Ada lain. Dia satu ni yang warna lain. Yang ni lain. Oh, ada satu je. Ni lauk dia sikit. Sebab kita ambil yang set tu yang. Yang lah, ni makan untuk 2 orang yang sini tu. Boleh 2-3 orang. Duduk lah makan. Siap. Masa saya nak tunggu ayam. Ayam nampak ni? Tak boleh tunggulah. Mak tunggulah. Tak sedap bila makan dulu. Cendawan kan? Nak aerok sikit. Nak Tom yum lemon boleh? mangga. Aerok sikit Tom yum.
Tom Yum ni bukan macam kat rumah. Kat rumah dia lagi sikit. Mamak boleh hidup banyak. Ini limited. Dah. Oh. Tom Yum pedas? Apa dah? Tak dah. Tak dah. Pedas. Sebaik dah tak bau semua tu. Tak tahu pula sepedas ni. Ya ke? Tom Yum pedas. Kamu dah hidup? Takkan tak tahu. Tak tahu dah. Hampir wrong lah. Tak ke? Hampir wrong dengan mulut kamu. Dia sedap. Sedap. Nice. Dan jangan jauh sangat dia jatuh. Baik. Jangan semua Tom Yum dekat tu. Ada apa dalam ni? Mangga je? Mangga dengan bawang. Ambil ayam. Jual. Dah ya. Sedap. Masuk semula tak? Balik menu. I wait for the chicken. Alah, ayah ada ayam situ. Ini bukan telur goreng, telur goreng. Dah dadah. Telur dadah. Kata telur sebiji. Sedap. Nak tu. Tak sedap ke? Mana tu dah dadah ke? Ayo. Tak ada api. Dan jadi mahal pula. Dulu murah je. Oh, dia bagi dua benda ni. Apa? Ini ke? Yang isi dia besar mana? Ha? Ya. Ni yang kulitnya yang besar ni. Tengok. Kulitnya besar ni. Besar kulitnya. Isinya besar ni. Ya Allah. Oh, tu lah bunyi Nahira pedas. Dia pedas tu. Tak ada pedas tu. Oi. Ya lah. Macam kerang. Tapi dia lagi clear. Dah sampai. Terima kasih. I'll eat through all my food. Mamat nak apa? Nah, ayam. Jajak. Nah ni. Kita keluarkan ni. Yang crispy mat. Mama dah ambil dah. Mama ada lagi. Ini juga. Macam mi goreng. Nak buat ayam macam ni juga. Mana ada pasal mana? Ni tak. Nak. Nah ni adik. Nasi. Kalau dah tambah nasi belum? Tidak. Cukup tak? Boleh tambah. Tidak ada. Tak. Sudah.